Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni, di pagi yang ceria ini kita turun ke laut, nak memancing memancing. Target kita hari ni cuba nak memancing pari. Okey sahabat, kita teruskan perjalanan kita menuju ke luar sana. Sebelumnya nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita di pagi ini diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat jodoh lah. Yang belum mendapat zuriat, semoga Allah Ta'ala beri zuriat pada sahabat kita yang tengah dalam perjalanan tempat kerja. Semoga selamat pergi dan balik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, kita sudah start engine. Kita sudah mulai berjalan lah. Itu pangkalan kita Okey, alright, kita teruskan perjalanan kita ke luar sana Okey sahabat, kita sudah sampai spot kita nak memancing. Tapi nampaknya cuaca tidak begitu menyebelahi bergelora lah sahabat Kita nak pergi ke tengah sana pun tak dapat. Tengok kat muara ni aja. Nak pergi ke tengah sana pun tak dapat Kita cuba tadi dalam hujan. Tadi hujan sahabat Sekarang tinggal sedikit gerimis lah. Cuaca macam ni sahabat Gelik-gelik Dia ombak besar. Kita nak setting pancing dulu. Setting pancing. Okey sahabat kita nak setting pancing menggunakan umpan sotong gurita. Sotong gurita ni sotong karang sahabat tu ada 8 ekor 7 ekor lah. Ni dia umpan kita hari ni. Okey, sahabat kita dah jatuhkan 3 batang pancing. Nampaknya kita tak dapat lah nak pergi ke tengah sana. Angin semakin kuat semakin kuat, ombak semakin besar. Target kita nampaknya tak dapat lah. Cuba kat dalam ni saja, dekat kuala ni tu ada sahabat. Sudah tengah hari, lebih kurang dah 2 jam 3 jam kita sini masih belum ada tarikan lagi. Sebelah sana tu editor pemancing juga. Kita masak dululah. Masak untuk editor sekali.
Kita ada bawa ikan caru. Ikan caru ni sahabat kita di pangkalan memancing 2 hari yang lepas ikan caru ni. Sahabat kita mancing lah. Tu dia. Dia mancing, kita beli ikan caru 2 ekor. Kita masak gulai lemak. Sahabat kita masak lemak ni masak lemak caru gunakan santan kara. Kita masukkan daun limau. Pakai daun limau sahabat nasi sekejap lagi masak. Perut pun dah lapar Okey, masak gulai kita dah kita letakkan. Kita akan campur labu Jepun labu Jepun. Masak labu Jepun hari ni. Hanyutlah sahabat Okey, masak. Masukkan labu Jepun. Masih bergelora lagi, tapi sudah tak begitu kuat sahabat tak serupa pagi tadi. Angin dengan ombak yang kuat. Sekarang dah berkurang lah. Okey, masak ni nanti kita akan makan Kita buat sambal ikan bilis Sambal ikan bilis. Kita ada bawa ikan bilis. Dengan cili kering kita campurkan tadi dengan cili kering. Ikan bilis.
dah pukul 12.30. Belum ada yang naik lagi. Okey, itulah dia seekor rezeki hari ni. Kita nak balik dah. Hari ni hari yang kumpau. Satu ekor saja. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah lain kali kita cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni kita turun ke laut untuk merawai sisik InsyaAllah mudah-mudahan semoga ada rezeki hari ini. Sebab hari ini pergi seorang. Setelah sampai tadi dalam perjalanan kita tidak rekod videonya sebab tadi selepas solat subuh kita jalan ke sini lah, jadi kita tidak ambil video, tidak kita ambil dalam perjalanan lah sahabat Jadi dah sampai sini baru kita ambil lah, baru asap, baru lepas serapan nasi lemak tadi
Okey sahabat, sebelumnya Sab nak meneruskan aktiviti kita hari ini. Terlebih dulu Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat jodoh lah. Yang belum mendapat zuriat, semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita yang tengah dalam perjalanan tempat kerja. Semoga selamat pergi dan balik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, tadi Sab dah letakkan 3 batang pancing Nah ni pancing kita. Okey, kita nak mengumpan sahabat Kita nak mengumpan. Kita hari ni menggunakan sotong gurita yang kita beli lah sahabat ni dia. Sab dah siap potong sotong karang. Kita tunjukkan kita mengumpan Okey sahabat, kita nak mengumpan kita menggunakan sotong karang dan sotong gurita ni yang kita beli kat pasar lah. Bismillah. Okey sahabat, rawai sudah siap diumpan sebanyak 300 mata 300 mata sajalah. Umpatnya tu susah nak cari. 300 mata satu bakul saja. Okey, kita nak buang sahabat kita buang. Bismillah. Okey sahabat, sambil menunggu rawai kita memancing, sambil lah sahabat Aku ada sambaran, aku ada rezeki tu dia dah makan tu. Tengok kenapa ikan cicak ke apa. Okey, kita nak masak hari ini kita lauk tumis kangkung tumis kangkung kita buat nanti sambal ikan bilis, ikan masin kurau.
baca dah mendung. Dah mendung. Sana pun mendung dekat laut tu. Kita nak makan sahabat Kita nak makan lagi tariknya. Apa yang kena? Sayur. Kerapu sahabat. Alhamdulillah. Tu dia. Kerapu dia. Okay sahabat, jemput makan Okay, jemput makan Kita lauk ni sampel saja. Ni masak tumis kangkung dengan mentimun berencahkan ikan bilis. Kita ada ikan masin kurau sahabat Bawa dari rumah lah. Ini ikan masin kurau Ini ikan masin kurau bawa dari rumah. Okey, jemput makan sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baru nak makan saja dia dah tarik seko. Rawai kita tak karau lagi Kalau cepat dapat tadi kerapu tu boleh dimasak sahabat goreng ke. Pulut dah lapar, dah pukul 12. Kita buang rawai tadi,
pukul 10 Rawai kita dah 2 jam. Okey sahabat, sekarang sudah pukul 1 tengah hari 1 tengah hari lah. Dekat-dekat pukul 1 lah. Pukul 1 belum 12.40. Air dah mulai berat. Lepas tu air jalan saja kita terus karau Jalan saja kita terus karau Rawai. Lebih kurang 3 jam lah, 3 jam 4 jam baru kita tarik Cuaca alhamdulillah. Tadi mendung nak hujan, sekarang sudah begitu cerah. Ada sebagian tempat lah yang mendung tapi di laut sana di laut sana dah ini dah cerah. Tengah laut dah cerah alhamdulillah. Semalam sahabat semalam kita ada pergi mancing, dapat seekor kerapu lah. Jadi kita tidak dapat lah. Kita nak teruskan videonya sebab tak ada lagi hasil dapat seekor saja kita memancing, dapatkan kerapu Jadi kita tak buat video dia lah. Pendek videonya pendek saja. Jadi kalau editor rajin nanti dia masuk sekali lah dalam konten kita hari ni kalau dia rajin lah. Kadang-kadang kita tu cuba sahabat hari-hari cuba nak buat video turun ke laut, tapi itulah rezeki tak ada. Kita nak tunjuk apa sahabat InsyaAllah mudah-mudahan nanti kalau tak ada hasil kita tunjuk konten-konten di darat ataupun perkongsian cerita ataupun pengalaman, insyaAllah mudah-mudahan. Ini tersangkut sahabat cerita dah berikut tersangkut. Bawah ni karang sahabat bawah ni karang, itu pasal dia tersangkut. Okey, kita mengarah. jam. Kita letak tadi pukul 10, sekarang dah pukul 2 lebih. 4 jam.
Bismillah. Manis ya, manis-manis. Manis-manis ada. Seko. Manis. Baby. Seko. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Seko lepas. Ini lepas. Seko ni. Dekat tadi seko. Seko lepas lurus, patut pancing lurus. Bak yang seko ni lepas, patut 2 ekor ni lepas seko. Seko dah lepas.
Okey sahabat, alhamdulillah. Inilah dia sahabat hasil kita hari ini. Seko pari, 2 ekor kerapu seko ni tadi pancing lah, yang seko kena rawai. Okey sahabat, itulah dia sahabat itulah kita kadang-kadang jarang-jarang nak kongsikan tu, macam itulah sahabat kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak ada, langsung kosong pun ada Jadi inilah sedikit sebanyaknya kita kongsikan rezeki kita. Walau macam mana pun syukur alhamdulillah pada Allah, dapat jugalah minyak hari ini. Adalah gaji sedikit lah, buat belanja-belanja dapur tolak minyak, nanti dapatlah belanja-belanja dapur. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okeylah sahabat, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Walaupun tidak begitu menghibur, maafkan hamba. Itu yang dapat kita buat hari ini, yang dapat kita rekodkan hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan semoga di lain masa nanti lebih menarik lagi lah. Cukup sampai di sini dulu. Salam sayang dari Sabdan Bonda Port Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.